Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung Maraqil Ubudiyah. Masih lagi perbahasan berkaitan dengan adab wudu. Masih lagi, tak habis lagi ni, batak wudu panjang juga. Adab kita berwudu. Oh, iaitu dah mula nak masuk muka dah ni. Kita baru selesai belum masuk muka lagi. Sunat-sunat yang sunat dilakukan sebelum berwudu, kan, bersugi dan sebagainya. Masuk kita pula basuh tangan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas. Kemudian apa? Kemudian setelah baca apa awal-awal tadi? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak ambil wuduk tu sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada sugi, sebelum tu sugi. Lepas tu sunat baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini semua bacaan ini adalah bacaan yang disunatkan pada banyak keadaan. Banyak keadaan. Dan sebelum sembahyang pun membaca juga, iaitu dalam keadaan ibadah yang memerlukan fokus. Maka sunat baca doa tadi yang disebut dalam al-azkar. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Apa-apa ibadah yang perlu fokus, setan main kacau kan, fokus, maka sunat baca. Sebab sebab maksud dia, tajuk doa ni berkaitan dengan bisikan syaitan. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan dan berlindung kepadamu dari kehadiran mereka kepadaku. Yang ni saya pernah ajar seorang tu, dia dengar macam-macam. Tahulah kadang-kadang orang ni macam-macam ujian yang menimpa. Ada orang dia boleh dengar, tak tahulah apa benda lah dengar. Gitu dengar gini. Orang lain tak dengar, dia dengar. Orang lain tak nampak, dia nampak. Kita tengok orang dapat nampak benda yang tersorok, benda yang pelik ni, kita bagi kita satu kelebihan. Tidak. Kalau ikut pengalaman saya jumpa orang-orang ni, orang-orang yang pelik pada orang ni kan, sama ada dia tu nampak benda pelik-pelik ataupun dia memang nampak tu memang
Contohnya perubatan orang yang berubat ni, kadang dia boleh nampak. Ataupun orang yang kena penyakit pun kadang-kadang boleh nampak. Dua-dua tak suka, tak seronok. Itu bukan satu kelebihan, ia adalah satu kekurangan. Pernah sekali tu budak tahfiz, baguslah budak ni, dia hafal Quran apa semua, tapi dia boleh tengok benda pelik-pelik. Dan dia cuba nak berubat supaya tak nampak. Maknanya dia bukan satu kelebihan, dia satu kekurangan. Sama ada dari sudut mana pun. Dari sudut apa? Dia kena berubat orang. Berubat orang. Kena dia nampak. Bukan satu kelebihan tu, satu kekurangan bagi dia. Dia boleh nampak kan. Allah angkat hijab dia. Dia boleh nampak. Memang kadang-kadang ketika dia berubat tu penting juga nak tengok tu, sama ada orang ni berlakon ke tidak. Nanti kata merasuk konon-konon, padahal berlakon dia perlu juga. Tapi kalau ada keadaan dia balik, kalau dia balik sampai rumah, macam nak mandi, boleh mandi sebil air, boleh buang air. Kau tengok muka dia sengih. Dia jadi satu kekurangan sebenarnya. Itu bukan kelebihan. Macam tu juga orang yang kena penyakit. Macam tu juga. Yang penyakit ni maksudnya nampak, dia satu kekurangan, bukan satu kelebihan pun. Tapi kita, wow, hebat boleh nampak. Dah. Ada orang siap nak berubat supaya tak nampak dah. Dia lahir-lahir dah memang nampak. Maka dia tak nak nampak, dia pergi berubat supaya ditutup hijab dia tu. Okey, baca doa lah yang perlukan fokus. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nak sembahyang kan perlukan fokus. Tiba-tiba kita selalu merewang-rewang dalam kepala kita. Sembahyang 3-4 itu aja. Terlupa. Ataupun takbir je teringat benda lain dah. Lepas salam tak teringat pun. Tu gangguan syaitan lah. Elok baca doa ni. Termasuk juga wuduk. Wuduk perlukan fokus juga. Masa kita basuh muka perlukan fokus. Masa kita basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sebab kita kalau basuh muka, basuh tangan, mana ada fikir apa? Kosong gitu, kadang mikir tak apa-apa. Ketika wuduk ni ibadah, dia kena fokus. Macam orang baca Quran. Baca Quran dia kena fokus. Itu hebat baca Quran tu. Sebab baca Quran tak boleh tak fokus. Dia tak boleh baca. Sebab tu baca Quran antara ibadah yang baik lah. Kalau wuduk boleh tak fokus, ambil wuduk, niat, lepas tu dah dalam kepala auto je bergerak, tahu-tahu dah basuh kaki. Sembahyang boleh untuk tidak fokus. Baca Quran tak boleh, tak fokus, tak boleh baca. Tak boleh baca. Orang hafal, tak fokus, tak boleh baca, lupa. Tu baca Quran ni dia auto fokus. Sebab tu orang yang baca Quran, yang banyak baca Quran, dia tak nyanyuk. Terhindar daripada nyanyuk. Walaupun tua. Sebab dia fokus. Jadi untuk orang yang ada keturunan, ataupun keturunan ni maksud mak ayah dia nyanyuk kan. Jadi dia tahu dia akan kalau dia dipanjangkan umur, dia akan nyanyuk juga. Dia memang gitu. Kalau ayah ada kecil manis, anak ada kecil manis juga. Mak ada darah tinggi, anak jangan lari lah, memang ada. Gaut dan sebagainya. Sama juga dengan penyakit-penyakit. Jadi kalau mak ayah datuk ada penyakit tu, penyakit nyanyuk ni, maka kita ni sebagai anak cucu dia akan ada juga. Kalau panjang umur, biasanya umur atas 70 lah. Kalau panjang umur. Jadi macam mana kita nak berusaha untuk elakkan? Banyakkan baca Quran. Baca Quran, fokus baca Quran, dia automatik fokus. Kita baca Quran, mata kita dah kat sini lah. Mulut masih lagi kat sini. Kalau mulut dan mata di sini, tak boleh nak baca seterusnya dengan lancar. Itu je kokak tu. Lepas tu baca 20 kali, 30 kali, laju. Kenapa laju? Kali pertama baca, tebuk, belek, dem, baca. Memang kokak. Cuba bagi masa sikit, 1 jam, dia ulang satu muka tu. Laju pula. Sebab mata dia dengan mulut dia tu dah. Dia baca yang ni, mata dah tengok sini dah. Baca yang ni, mata dah duduk sini. Nak jadi macam tu, kena fokus. Tak fokus tak boleh. Jadi antara kaedah untuk elakkan nyanyuk ni, kalau orang nyanyuk ni tak fokus lah. Kalau dia fokus, taklah nyanyuk. Banyakkan baca Quran lah. Zikir tak dapat. Zikir tak apa, tidak mencegah ataupun tidak khasiat dia, kelebihan dia bukan dapat mencegah daripada nyanyuk kalau zikir.
Tak, zikir lain pula. Fadilat masing-masing ada kelebihan masing-masing lah kan. Ini baca Quran. Sama ada dia hafal pun sama, sama ada dia baca pun okey, dua-dua sama. Hafal kan, tetap juga dapat menjaga akal dia daripada hilang, daripada nyanyuk. Sama ada hafal ataupun dia baca. Tapi lagi kuat adalah baca, bukan hafal. Hafal tu kita kata hebat juga kan? Ya, tapi dia duduk bawah sikit. Dibandingkan hafal dengan baca, lagi power istilah itulah. Lagi power baca untuk mencegah daripada nyanyuk. Okey, itu yang kita bahas. Okey, sambung. Kemudian niatkanlah lepas baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kalau nak baca doa boleh baca lagi Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian Allahumma hfaz yadayya minan ma'asika kulliha. Ini kalau kita buat semua, ini belum wuduk lagi, ni dah baca dah. Saya rasa kat sini pun dah 5 minit. Tak ada 5 minit. Dah 3 minit dah. Kalau habis wuduk, saya rasa mungkin setengah jam buat habis wuduk. Wuduk, cubalah sekali tengok terasa lain tak wuduk kita tu. Istilah dia panggil wuduk dengan baca-baca semua, buat semua, dia panggil wuduk kebal. Bukan jadi kebal. Wuduk tu kebal daripada syaitan. Wuduk tu kebal daripada gangguan, wuduk tu kebal daripada was-was, dan wuduk tu kebal dengan maksud diiktiraf keempat-empat mazhab. Mantap. Sebab kalau kita ambil wuduk biasa kita je, kalau kepala tu kita buat gini tak kebal. Maksudnya mazhab Syafi'i wuduk sah lah, mazhab lain tak sah. Istilah tak kebal saya pakai tu, jangan kata kebal kalau kena tembak tak mati pula, bukan kebal tu. 3 mazhab mengatakan tak sah, mazhab Syafi'i je kata sah. Okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita buat gini, mungkin setengah jam untuk ambil wuduk je, setengah jam. Okey, wuduk tu nak wuduk kebal. Setan pun payah nak mari dekat, nak cuba dulu baru tahu. Dia ada beza wuduk dengan melakukan semua amalan-amalan tadi dengan wuduk yang buat yang wajib-wajib atau sunat sikit-sikit je. Tak sama langsung tak sama. Kemudian lepas dah baca doa tadi, kemudian niatkan untuk menghilangkan hadas atau mengerjakan solat. Sahaja aku berwuduk kerana menunaikan solat, boleh je. Tapi menunaikan solat tu tak wajib pun. Yang wajib sahaja aku berwuduk kerana menunaikan solat. Boleh niat gitu kalau nak niat. Sahaja aku angkat hadas kecil kerana nak menunaikan solat, ataupun sahaja aku angkat hadas kecil, nawaitu rafa'al hadasil asghar, boleh. Nawaitul wudu'a li istibahati fardhi salah, semua boleh. Ataupun paling minimum nawaitul wudu, ataupun saja aku berwuduk. Bahasa Arab tu saja sebut je, bahasa Melayu pun boleh, bahasa Cina, bahasa India semua boleh. Salah. Okey? Niat apa? Niat tu niat wuduk dah. Ni memang tak boleh buat ni baca je. Kitab kita ni kitab tinggi juga kot dalam sudah. Tak boleh buat, boleh buat dah. Memang niat boleh, tapi niat kita tahu hendaklah di muka. Sekarang dia suruh niat bukan di muka, di tangan, masa basuh tangan ni. Kalau kita niat ketika saja aku berwuduk kita basuh tangan, tak sah wuduk kita. Habis tu dia suruh lah. Dia suruh nak niat wuduk tu masa basuh tangan tu. Lepas tu sekejap lagi nak komor. Sekejap lagi dah masak air dalam hidung, sekejap lagi. Tak basuh muka lagi. Sedangkan kita belajar wuduk mesti niat kat muka. Air kena muka masa tu niat. Kalau air tak kena muka lagi, niat tak sah. Kalau niat, air dah kena muka baru niat, maka sah. Air dah lama kena muka baru niat, bermula niat tu sah. Yang sebelum tu kena basuh balik. Kita tahu benda tu. Tiba-tiba dia suruh ketika basuh tangan. Yang kejap lagi basuh tangan ini. Kan bukan basuh tangan ni, basuh tangan ini. Masa nak komor tu. Boleh ke? Boleh dengan syarat. Tengok ni. Ni susah nak buat tu. Saya tak boleh buat ni. Kemudian kemudian niatkanlah untuk menghilangkan hadas atau mengerjakan solat. Ketika basuh tangan tu, pertahankan niat. Ini tak boleh buat. Pertahankan niat ini hingga membasuh muka. Kalau tak pertahankan niat ni, tak boleh. Masa basuh muka kena niat sekali lagi. Pertahankan niat. Itu susah. Susah Macam mana pertahankan niat? Kita rasa aku nak ambil wuduk ni.
Dalam hati kita sentiasa ada, aku nak ambil, sedang ambil uduk, sedang ambil uduk, sedang ambil uduk, sedang ambil uduk, sedang ambil uduk. Sampai bila? Sampai kita komo masuk hidung, air hidung apa semua, nanti masa nak basuh muka. Sampai situ baru hilang niat tu. Boleh buat? Susah nak buat. Memang tak boleh buat. Dalam hati sentiasa ada je niat tu. Sedang beruduk, sedang beruduk. Uduk. Lebih kurang dalam 1 minit. Boleh tak nak ada niat tu? Kita dah takbir pun tak boleh nak ada. Takbir berapa saat je. Allahu Akbar pun Allah tak boleh masuk. Allah tak boleh masuk. Kadang-kadang tak boleh masuk niat. Ini nak pertahankan niat tu 1 minit. Kenapa saya kata sebut minit? Sebab lepas ni nak buat macam-macam lagi sebelum masuk muka. Pertahankan sehingga basuh muka. Tak boleh. Hilang tau. Okey. Sebab niat kena kat muka. Dia niat awal-awal lagi dekat tangan. Kalau dia tak pertahankan niat dia lupa. Maka bila dia lupa, tak sahlah uduk dia, ataupun dia kena niat sekali lagi bila air kena muka. Jadi niat awal-awal tu tak jadilah. Macam mana nak bagi jadi? Pertahankan. Kita boleh tak pertahankan niat daripada alif lam ha alif kaf baro? Dia panggil muqaranah akmaliyah atau muqaranah kamaliyah. Iaitu masa nak sembahyang tu, a tu dah ada niat sampai ra. A tu dah ada niat dah. Ada tahan. Allah, tahan. Hu akbar, tu habis. Tak boleh. Kita masuk niat kat mana? Dekat lam yang kedua je. Allah, kat situ aja. Masa tu kita masuk niat kat situ. Allah, yang lain tak boleh masuk. Itu pun tak masuk-masuk. Sekarang nak pertahankan daripada A sampai Ra, memang tak ada harapan. Sekarang nak pertahankan seminit. Nak ambil wuduk. Tak boleh. Tak boleh tu kita. Dia panggil muqaranah. Dia ada muqaranah kamaliyah atau akmaliyah. Satu lagi dia panggil muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah tu yang kita pakai. Memadai bagi orang awam. Bagi orang wali-wali tak sah semayang dia kalau dibuat macam kita. Allah, masa tu dia niat. Masa tu dia niat. Saja aku solat fardu kan. Allahu Akbar. A tak ada apa-apa. Lam tak ada apa-apa. Lam tak, Allahu lam alif tak ada apa-apa, lam tak ada apa-apa, lam yang kedua baru ada niat, ha tak ada, hu tu dah tak ada, alif dah tak ada niat, kaf bara tak ada niat dah. Bagi mereka tak sah sembahyang. Dia kena penuh alif sampai ra. Muqaranah akmaliyah. Kita memadai orang awam dekat lam tu yang kita panjangkan, lepas tu kita panjang sikit Allahu Akbar, masa tu niat kan, memadai dah. Itu sembahyang. Wuduk lagi teruk. Basuh tangan lebih kurang 1 minit baru nak basuh muka. Lepas pada tu pertahankan. Itu saya kata Allahu Akbar tu baru 3 saat pun tak boleh bertahan. 3-4 saat pun tak boleh bertahan. Ini kan nak bertahan seminit. Tapi itulah hukumnya. Ini sunat bukan wajib. Memang kita tak boleh buat. Kita hanya boleh niat bila air kena muka je pap niat. Betul habis dah. Bagi kita okeylah tu. Tapi yang sempurnanya ginilah. Pertahankan niat daripada basuh tangan sehingga ke muka. Macam mana nak pertahan tau? Okay. Kenapa kena pertahan sampai bab muka? Kita baca je. Tidaklah mengapa bila niat menghilangkan hadas dilakukan sejak awal pembasuhan kedua telapak tangan. Tak ada masalah niat masa basuh tangan, dia kata. Kita tahu niat masa kat muka. Tak ada masalah niat basuh tangan ketika basuh tangan. Tapi kena pertahan sampai basuh muka, sampai air kena muka. Nanti dia beritahu kenapa tujuan kena niat tu ketika basuh tangan tu. Meskipun sunnah-sunnah yang sebelumnya tidak mengangkat hadas. Kita niat angkat hadas saja, aku angkat hadas kecil. Ketika basuh kat tangan, mana terangkat hadas? Ketika masuk masuk dalam hidung, mana mengangkat hadas? Bila bermulanya angkat hadas? Bilanya mulanya wuduk? Basuh muka. Sebab tu dia kata, walaupun basuhan tadi tidak mengangkat hadas, sebab mengangkat hadas bermula bila kena air kena muka, tapi basuhlah niat ajalah, dia kata awal-awal. Tapi jangan lupa syaratnya, niat tu kekal sampai basuh muka. Jadi mudah kata tak boleh. Soalan lain, kenapa pula nak kena niat ketika basuh tangan? Sebab kalau tak niat ketika basuh tangan, tak dapatlah pahala basuh tangan. Komo, tak dapatlah pahala komo. Masuk air dalam hidung, tak dapatlah. Kenapa pula tak dapat pahala? Okey.
kita buat perkara sunat semayang lah, kita ambil contoh semayang. Bila kita boleh dapat pahala sunat semayang, sunat yang dilakukan setelah takbir. Sebelum takbir tak dapat. Sebab nak dapat sunat dalam sembahyang, dia kena takbir dulu. Boleh tak sebelum takbiratul ihram ni dia baca apa tau? Subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, amin, kama sallaita ala Ibrahim rabbi fili warhamni. Dia baca gitu sebelum takbir. Kenapa kau baca? Dalam semayang ke sunat baca tu? Dapat tak pahala? Tak dapat lah. Sebab apa? Itu bukan sunat semayang. Itu sunat semayang, tapi mu tak semayang lagi. Nak dapat sunat semayang, dia kena semayang dulu, barulah dapat sunat-sunat. Kalau buat sunat sekarang tak semayang lagi, buat yang sunat-sunat, tak dapatlah sunat semayang. Sebab apa? Sebab tak semayang lagi. Tak? Okey, dalam masalah wuduk pun sama. Dia belum berwuduk lagi, dia belum basuh muka lagi, habis dia basuh tangan tu, apa benda? Sunat wuduk. Sunat wuduk macam mana kau tak berwuduk lagi? Sama lah. Maka basuh tangan dia tak dapat pahala, komor dia tak dapat pahala. Pahala apa ni? Pahala wuduk. Sebab apa tak dapat pahala? Sebab dia belum berwuduk lagi. Kenapa komor? Komor ni sunat wuduk. Jap, nak kata sunat wuduk, dia kena berwuduk dulu baru boleh buat sunat. Tak wuduk lagi mana boleh? Boleh tak macam ni? Nak bagi contoh kita ada buat tak macam ni? Kita makan nasi pukul 12.30 tengah hari. Lepas makan nasi 12.40 selesai makan nasi. Kita nak sembahyang Zuhur, tak ambil wuduk lagi, nak sembahyang Zuhur 1.30. Sekarang 12.20. Macam itulah, 12.40 lah kata. 1.30 nak sembahyang Zuhur. Sebelum sembahyang Zuhur nak ambil wuduk. Lepas dia makan nasi tu kotor kan, dia basuh tangan. Kenapa basuh tangan? Niat wuduk, boleh tak? Sunat wuduk. Basuh tangan juga, dia komor. Apa ni? Sunat wuduk. Bila nak wuduk nanti? Boleh ke? Ada tak kita buat gitu? Mana ada? Sebab apa kita tak buat gitu? Sebab mana boleh aku nak niat wuduk? Aku bukan nak wuduk, aku bukan berwuduk lagi. Sunat-sunat wuduk boleh dibuat apabila telah berwuduk, masuk je wuduk baru boleh buat sunat-sunat. Tak wuduk lagi nak buat macam mana? Okay. Macam tu juga dalam sembahyang, samalah. Sunat-sunat ibadah yang kita nak buat, kita kena buat dulu, barulah buat sunat-sunat dia. Bukan sebelum buat dah buat dah. Okey. Soalannya, dalam wuduk, dalam sembahyang sekalipun, dia ada sunat-sunat sembahyang tapi belum takbir. Sebelum takbir, dia ada sunat-sunat dia juga. Maka, oleh kerana belum takbir lagi, belum sembahyang lagi, belum masuk dalam ibadah itu lagi, dan dia nak buat sunat-sunat ibadah itu, maka dia wajib niat. Niat apa? Sama ada dia niat berpanjangan tadi yang kita tak boleh buat tadi, atau dia niat ini adalah sunat wuduk. Jadi ketika dia basuh tangan, dia kena niat. Niat apa? Kalau dia kena niat wuduk, dan kekal niat wuduk sampai basuh muka. Kita tak mampu nak buat, habis tu kita nak buat macam mana? Masa basuh tangan, sahaja aku basuh tangan sunat wuduk, baru dapat pahala. Kalau dia tak ada niat sunat wuduk, dia basuh tangan sebagaimana dia basuh tangan baru lepas makan nasi, mana ada pahala? Masa lepas makan nasi basuh tangan, mana niat apa basuh je. Jadi jika dah buat ibadah itu, kemudian kita buat sunat-sunat, tak perlu niat. Sebab apa? Sebab dia ada dalam niat asal. Contoh kalau sembahyang, ketika kita subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita niat tak ini sunat sembahyang? Mana dia niat kosong dalam kepala kita kan? Bila kita baca rabbi fili warhamni, ada kata niat ini adalah sunat sembahyang? Mana ada? Tapi dapat tak pahala? Dapat. Sebab dia dah masuk dalam sahaja aku solat fardu isyak. Dah masuk sekali. Kenapa dah masuk? Sebab bila kita takbir untuk sembahyang aja, dia dah masuk yang wajib dan masuk yang sunat. Bila kita nak buat yang wajib dan nak buat yang sunat, tak perlu niat dah. Kalau nak niat silakanlah. Aku tengah nak buat apa ni? Lepas ni waladhdallin, aku nak amin. Amin apa? Amin sunat sembahyang, sunat Fatihah. Boleh niat? Boleh. Tapi kalau tak niat pun dapat juga. Kenapa dapat walaupun kita tak niat itu sunat? Sebab dia ada dalam sembahyang. Sahaja aku sembahyang fardu tu ada dalam tu dah. Sebab kita dah buat ibadah itu. Tapi kalau belum kita buat, masa kita sebelum sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, kena niat. Niat apa? Niat sunat sembahyang. Kenapa kena niat sunat sembahyang? Sebab
Kita tak takbir lagi. Kalau dalam sembahyang, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Tak payah niat sunat sembahyang sebab kita dah sembahyang. Kita dah takbir. Maka bila kita kata saja aku sembahyang fardu isyak tadi, maka pada waktu itu tak perlu niat yang wajib, tak perlu niat yang sunat, semua dah masuk dalam niat tu. Jadi bila baca qul a'udzu birabbin nas, dapat pahala terus. Tapi kalau nak baca sebelum sembahyang, kena niatlah. Niat ni qul a'udzu birabbin nas apa ni? Qul a'udzu birabbin nas saja baca Quran, ada pahala dia. Qul a'udzu birabbin nas sunat solat kerana ada was-was sikit ke apa ke, dia ada pahala lain. Jadi bila kita baca qul a'udzu birabbin nas dengan niat sebagai sunat sembahyang, baru dapat sunat sembahyang. Kalau kita tak niat sebagai sunat sembahyang, qul a'udzu birabbin nas yang kita baca sebelum takbir, maka dia dapat pahala baca Quran aja. Macam kita saja nak baca Quran, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, kan dapat pahala, dapat tu. Ketika nak sembahyang dapat pahala tu juga. Tapi kalau kita niat, ini aku nak baca ni sunat sembahyang, niat sunat sembahyang, baca qul a'udzu birabbin nas, dapat dua pahala. Pahala pertama dapatlah baca Quran, pahala yang asal. Satu lagi dapat pahala sunat sembahyang. Habis dalam sembahyang tak payah baca pun, tak payah niat pun sunat sembahyang, sebab kau dah takbir tu dah ada niat. Bila niat sembahyang dah termasuk sekali lah yang sunat-sunat. Betul lah dia. Kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dapat pahala? Dapat. Maha suci Allah, subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Kita saja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana, boleh dapat pahala. Tapi kalau dalam sembahyang kita baca gitu juga, kita dapat dua pahala. Ketika kita dalam sembahyang, pertama dapat pahala subhana rabbiyal a'la, berzikir, dapatlah pahala. Yang kedua dapat sunat sembahyang. Kalau kita baca di luar sembahyang, dapat satu je. Mana boleh dapat dua? Kenapa pula dapat satu? Sebab itu zikir. Tak dapat dua. Dua apa dia? Kita bukan sembahyang. Perlu ke niat? Kalau nak baca di luar sembahyang, perlu niat. Begitulah juga dalam masalah wuduk. Dalam masalah wuduk, ketika kita dah niat basuh muka, kemudian kita gosok muka. Gosok tu tak wajib sunat. Wajib, perlu niat tak? Aku gosok ni sunat bagi wuduk, tak wajib gosok kanan, tak wajib, sunat aja. Perlu niat tak? Tak perlu. Sebab apa tak perlu niat? Sebab kita dah niat sahaja aku berwuduk. Bila dah niat sahaja aku berwuduk, semua sunat yang dalam tu sebelum habis wuduk, semua tak perlu niat dah. Sebab dah ada dalam niat, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Tapi kalau sebelum kita berniat wuduk, sebelum kita masuk wuduk, kita buat sesuatu. Buat apa tu? Nampak tu? Buat apa tu? Basuh tangan lah. Tangan apa? Saja basuh tangan, kotor. Dapatlah pahala membersihkan tangan. Dapat tak solat sunat? Dapat tak pahala sunat wuduk? Tak dapat lah. Kenapa tak dapat? Kau tak niat. Aku kira nak wuduk lah. Kau perlu niat wuduk lagi. Dah niat wuduk, barulah tak perlu niat yang sunat-sunat selepas pada itu. Dia masuk sekali dalam niat tu. Jadi kerana itulah dia suruh niat daripada basuh tangan sehingga ke basuh muka. Jangan lepas. Jangan gitu, tak boleh. Jadi ada satu cara lagi bagi kita orang awam, niat je, aku basuh tangan ni sunat wuduk. Tadi basuh tangan dah 5 minit sebelum ni. 5 minit basuh tangan tadi sebab lepas makan tangan kotor. Ini niat wuduk je. Jadi bila lepas makan tadi kita basuh tangan, dapat pahala membersihkan tangan. Dapat. Ketika kita 5 minit kemudian nak ambil wuduk, kita basuh tangan sekali lagi. Niat apa? Tak niat apa-apa, maka dapat pahala membersihkan tangan aja. Niat apa lagi satu? Niat basuh tangan. Niat apa ni? Sunat wuduk, dapat 2 pahala. Maknanya nak dapat pahala kena niat. Tak boleh main basuh. Datang ni basuh tangan, tak ada niat apa-apa, maka dapat 1 pahala. Itu bukan sunat wuduk sebab tak niat. Kemudian ambil komo, dapat 1 pahala, iaitu membersihkan mulut, kan dapat pahala. Tapi dapat tak pahala wuduk? Tak dapat, tak niat. Kemudian masuk dalam hidung, tak dapat pahala. Dapat pahala membersihkan hidung aja, tak dapat pahala sunat wuduk, tak dapat. Lepas tu baca bismillahirrahmanirrahim. Tak niat pun untuk sunat, sebab bismillahirrahmanirrahim bila-bila boleh baca. Maka dapat pahala menyebut bismillahirrahmanirrahim, tak dapat pahala wuduk, sunat wuduk, tak dapat sebab tak niat. Kemudian apa lagi? Kemudian dia pun basuh muka sahaja aku ambil wuduk kan Allah Ta'ala. Okey. Lepas tu dia pun gosok. Dia tak niat dah, dapat pahala gosok walaupun dia tak niat, sebab dia dah niat wuduk, termasuk yang sunat sekali. Begitulah sembahyang dan sebagainya. Kadang-kadang kita amal buat je, tak ngaji, jadi rugi. Tak adalah berdosa, benda ni mereka benda wajib, tapi rugilah kita.
Rugi kenapa? Kalau kita tidak berniat masa nak ambil wuduk tu, cuba bayangkan, kita ambil berapa ribu kali dah wuduk. Kita sebelum ambil wuduk, kita basuh tangan berapa ribu kali dah. Memang nampak alah sunat aja. Selama kita sembahyang, setahun berapa 2000 kan, lebih kurang kan sembahyang kita. 356 kali 5, lebih kurang lah cerita ni. Jangan masuk sunat duha jangan masuk lagi. Itu pun dah berapa ribu, 2000 lah kata-kata. 10 tahun 20 ribu. 10 tahun 40 tahun 80 ribu. Banyak tu. Ingat, senang nak buat satu-satu amalan pahala untuk dapat 80 ribu kali. Oleh kerana kita tak niat, kita rugi 80 ribu kali. Contoh lah, sampai mati lah maksudnya. Nampak benda kecil, 80 ribu kali pahala rugi. Ush, ruginya. Rugi ya. Habis tu nak buat susah, tak susah. Niat je. Tak pakai modal pun. Cep, gitu aja. Masa tu kita akan berguling-guling menyesal ke akhirat. Sebab kita ambil lebih kurang. Alah, benda simple, tak payah janji sah cukup lah. Kita akan berguling-guling dekat akhirat nanti bila tengok dia timbang. Allah, banyak dosa. Allah, sikitnya pahala. Alah, mana pula? Masuk sikit pahala. Naik sikit. Masih timbang. Potong dosa banyak lagi. Masa tu berguling-guling menyesal. Kalau 80 ribu tu aku letak, itu baru satu bab wuduk aja. Tak kira bab komo, bab masuk air dalam hidung, tak kira lagi tu. Banyak-banyak yang lain-lain, tak kira lagi tu. Menyesal aku, menyesal. Masa tu menyesal dah tak guna lah. Sebab lainlah nak buat benda tu kena memerlukan tenaga yang lebih, kena memerlukan modal. Lainlah, tak payah modal. Niat mana pakai modal? Pakai modal lah. Tak penat langsung, lepas tu menyesal. Kalau benda tu penat, kita mungkin tak menyesal. Rugi aku dulu tak sembahyang sunat. Kalau aku tahu aku sembahyang sunat banyak-banyak kan, dia kata gitu. Tapi taklah menyesal sangat sebab sembahyang sunat tu penat juga. Rugi aku buat 8. Kalau masih kat akhirat nanti. Kalau aku tahu tarawih aku buat 20. Tapi taklah menyesal sangat sebab kalau buat 20 memang penat. Jadi okeylah juga maksudnya. Kat akhirat tak dapat, kat dunia dapat nyanda-nyanda. Okeylah. Walaupun memang tak okey, okeylah juga. Ini tak pakai apa, niat cep gitu aja. Bukan pakai apa pun. Itu menyesal sungguh. Mana lagi menyesal? Dia pergi tarawih, dia buat 8 dekat akhirat nanti. Dia tak buat 20, dia buat 8. Dia menyesal lah. Mana lagi menyesal? Dia tak niat benda-benda yang sunat-sunat tadi. Dia tak pakai modal apa-apa pun. Itu lagi dia menyesal. Sebab tak ada pakai modal apa. Gitulah. Kurang-kurang tak semayang ni, tak semayang 20, semayang 8 aja. Kurang-kurang dapat juga rehat-rehat dekat dunia. Walaupun dekat akhirat tak dapat. Dekat dunia dapatlah juga. Habis niat tadi dapat apa? Kalau tak buat, apa pun tak dapat. Itu menyesal lah. Allah bodoh aku, Allah bodoh. Macam tu lah. Allah menyesal aku, tak payah buat apa. Macam orang nak qada kan, dia nak qada puasa. Perempuan kalau kita nak qada puasa, kalau qada bulan Syawal, dia sekali dengan puasa 6, dapat pahala direct puasa 6. Kalau dia selain pada bulan Syawal, dia tak dapat puasa 6. Dia ni nak qada fardu ni, tinggal puasa 6 hari, nak qada 6 hari. Dia pergi qada bulan-bulan lain. Biasa bulan Syaban lah. Lagi beberapa hari nak Ramadan seterusnya baru sibuk. Lepas tu dia menyesal. Kalau aku puasa bulan Syawal, automatik dapat qada tu, memang dapat puasa 6 free. Janji puasa 6 hari qada, dapat puasa qada terangkat dan dapat puasa 6 free. Kalau puasa bulan Syaban, qada 6 hari hanya dapat pahala qada aja, tak dapat pahala puasa 6 sebab dia bukan bulan Syawal. Dan puasa tetap kena puasa 13 jam juga. Jadi Allah ruginya, menyesallah. Sebab tak kena buat apa pun. Lainlah kalau bulan Syawal dia berat nak puasa. Tapi kalau bulan Syaban dia relax. Lainlah macam tu. Kalau bulan Syawal kena puasa 13 jam. Bulan Syaban puasa 9 jam aja. Sebab siang tu pendek. Okeylah. Dapat juga di dunia. Ini tak. Bulan Syaban ke bulan Syawal ke, tetap juga 13 jam. Kenapa tak qada je bulan Syawal? Automatik tak payah puasa 6, dapat nak puasa 6 free. Puasa 6 besar pahala dia. Allah menyesal, akan menyesal. Orang yang tak puasa pada hari Ashura, orang yang tak puasa pada hari Isnin Khamis yang sunat-sunat, dia menyesal juga. Tapi mana lagi menyesal orang yang tak puasa, yang dia wajib qada tapi dia tak puasa qada tu waktu bulan Syawal, dia puasa bulan lain. Orang ni lagi menyesal. Sebab dia tak perlu buat apa, dia cuma perlu qada aja, dapat free. Saya nak buat perbahasan tu lah. Okey. Ini dipanggil fadilat. Sebab dalam kitab-kitab kita ni, kita adab dan kitab tasawuf, dia lebih kepada haloba dalam mencari fadilat. Kalau kita ngaji kitab fiqh, dia lebih kepada menjaga supaya tak batal dan menjaga syarat-syarat sah dan rukun. Dia fokus kat situ.
menjaga syarat-syarat sah dan rukun. Tapi kalau kita adab, kita tasawuf ni, kita akhlak, dia menjaga kepada haloba dengan fadilat. Apa tu dia lain tu. Kalau kita fiqh, sah dah, bunyi itu ayat tu biasa. Jangan risau, dah sah. Jangan risau, memadai. Jangan risau, tak perlu qada. Dia ada lebih pada situ. Saya tak baca tak baca ayat-ayat ni lah dalam sembahyang. Tak apa, sah dah, dia bunyi gitu. Sebab fiqh. Tapi kalau kita adab, kita tasawuf, kita akhlak, dia lebih kepada rugi. Rasa. Tak rasa, hati kita tak rasa macam menyesal kan? Dia rasa. Dalam kelas fiqh, dia mana ada rasa-rasa menyesal tak menyesal? Dia kisah batal ke? Sah batal. Mana ada rasa-rasa? Okey dah tu, sah dah tu, cukup yang gitu jadi memang lain lah sikit. Okay? Tidaklah mengapa bila niat menghilangkan hadas dilakukan sejak awal pembahasan. Tak mengapa, no problem, boleh aja. Dilakukan sejak awal pembasuhan kedua telapak tangan. Ketika basuh tangan, tak apa dah niat, tapi kena kekalkan niat tu. Jangan terputus niat. Kalau terputus niat, tak jadi juga. Baik niat sunat wuduk aja. Meskipun sunnah-sunnah yang sebelumnya tidak menghilangkan hadas. Sebelum air kena muka, sebelum air kena muka, basuhan tadi tak menghilangkan hadas pun. Sebab yang wajib menghilangkan hadas muka, tangan, kepala, kaki. Ketika dia basuh tangan tak menghilangkan hadas, ketika dia qoma tak menghilangkan hadas pun. Tapi dia niat nawaitu rafa'al hadasil asghar, saja aku angkat hadas kecil. Tapi dia basuh tangan tu tak menghilangkan hadas. Sebab menghilangkan hadas masa muka nanti. Jadi macam mana? Sebab tu kena kekalkan niat. Ataupun kalau tak nak kekalkan niat susah sangat, niat itu sunat. Ini apa ni? Sunat wuduk. Masa basuh muka sahaja aku berwuduk, dah tak payah niat sunat wuduk dah. Sebab sunat-sunat dalam setiap ibadah, sunat-sunat dalam setiap ibadah masuk dalamnya niat sebagai tambahan. Bila niat je satu-satu ibadah, sunat tu termasuk sekali. Yang sebut tadi lah. Tapi kalau belum mula lagi niat ibadah, sunat-sunat tak termasuk. Kalau macam nak buat sunat, kena niat lain. Niat apa? Niat sunat. Maka makna menghilangkan hadas adalah bertujuan menghilangkannya. Tujuan berwuduk nak menghilangkan hadas. Jadi dengan berniat barulah hilang hadas. Dengan semua amalan wuduk sedang ia menghilangkan hadas secara pasti. Jadi kalau niat aja baru menghilangkan hadas secara pasti. Tak niat lagi, niat ibadah itu, maka tak hilanglah hadas secara pasti. Jadi kenalah niat. Okay? Ataupun kekalkan niat tadi. Daripada bermula kita buat sunat-sunat wuduk. Demikianlah disebutkan dalam Hasyiah Al-Iqna'. Janganlah melupakan niatmu sebelum membasuh muka hingga wudukmu tidak sah. Dia sebut lagi sekali. Tapi dia bukan suruh niat sunat tadi. Suruh niat sunat tadi saya yang beritahu. Dalam kitab fiqh ada sebut. Dia suruh kekalkan niat daripada mula basuh tangan sampai air kena muka. Jadi lepas buat macam tu maka dapatlah pahala. Dan sahlah wuduknya. Takut terputus, tiba-tiba lupa ke apa ke, jangan lupa niat balik. Ketika bila? Ketika yang wajib, yang sepatutnya, iaitu ketika air kena muka. Kalau tidak, wuduk tak sah. Kita kadang-kadang amal aja. Rupanya wuduk kita tak dapat pahala sunat. Rugi je. Okay. Kemudian ambillah air dengan tanganmu. Ambil air dengan tangan. Ambil air dengan, lepas basuh tangan dengan niat sunat wuduk. Lepas tu ambil air. Ambil air dengan tanganmu tu niat sunat wuduk jugalah tu. Dan berkumurlah. Saya kata sunat niat sunat wuduk. Dia kata kekalkan niat. Boleh buat ke kekalkan niat? Dan berkumurlah 3 kali. Kumur dengan niat sunat wuduk 3 kali hingga hujung tenggorokan. Pedas. Tu, sampai situ. Yang terbaik buat macam mazhab Hanafi. Macam mana? Tengok geng-geng tabligh kalau daripada Pakistan ke India datang macam mana?
Kita geli tengok. Sebenarnya itu yang terbaik. Cuma jangan buat tu, kena cover-cover sikit lah. Kalau kat rumah tak kisahlah kan. Kalau kat masjid, kat surau, cover-cover sikit lah. Nampak Islam ni kotor pula. Nampak macam kotor lah kan. Macam air ludah lah, air liur. Ketika puasa, makruh ludah-ludah. Tuih. Kenapa makruh? Yang pertama sebab nampak Islam tu kotor. Yang kedua, sebab air liur adalah keluar kesan daripada ibadah, iaitu puasa. Kesan daripada ibadah makruh kita hapuskan. Kesan daripada ibadah makruh hapuskan. Contohnya ambil uduk. Bila kita ambil uduk ataupun mandi wajib, samalah, ada air kat badan, makruh sebenarnya hapuskan, lap. Sebab tu kesan daripada ibadah. Simpan, biar dia bukan simpan lah, biar dia hilang sendiri. Tak lama hilang. Masa pakai baju tu dia hilang sendiri ya. Tapi kita lap, tak apalah, takut-takut penyakit ke apa, kurap ke apa, lap lah. Cuma dari sudut sunat tu, kesan daripada ibadah, wuduk jangan lap, biar dia habis sendiri. Kalau mandi wajib jangan lap. Cuma kalau lap, alah, dah nama sunat kan. Sunat jangan lap, sunat biarkan. Kerana apa? Itu kesan ibadah. Jangan buang kesan ibadah. Jangan buang kesan ibadah. Biarkan dia hilang dengan sendiri. Ataupun respect dengan kesan ibadah. Boleh ke ayat tu? Respect sikit kesan ibadah. Air tu, kesan daripada kita buat ibadah tu, respect sikit kat dia. Dengan cara jangan lap dia seolah-olah gigi jauh ni, aku macam tak nak, seolah-olah macam tu. Jadi respect sikit, biar dia hilang sendiri kesan ibadah. Macam tu juga rambut kita potong, kesan ibadah, potong rambut kan, kesan daripada, bukan potong rambut, tahlul. Masa kita tahlul, buat umrah apa, rambut tu orang buang dalam tong sampah, dia tengok. Taklah salah. Tapi kesan ibadah kan tu. Kau buat habis umrah, last kali penutup kan tahlul. Simpan elok-elok, tanam ke apalah. Tapi kena gunting rambut biasa-biasa ni, tak kisah, tu bukan ibadah. Gunting rambut biasa je, bukan ibadah pun. Dia harus. Jadi bila macam tu, biar tak apalah. Tapi kalau kesan ibadah, macam kuku, kerat kuku sunat tak? Sunat. Dia adalah kesan ibadah. Sebab tu orang dulu-dulu dia kumpul, lepas tu dia tanam. Dia kumpul dan dia tanam. Sebab dia kesan ibadah. Kita kerat kuku kan dapat pahala. Jadi respect sikit kat kuku tu. Jangan buang mata-kata. Tanamlah. Tanam hukum sunat. Ni bukan wajib, ni bukan haram kan. Sebab kesan daripada ibadah, sunat kita pelihara. Kesan ibadah. Macam tu juga tak apa, lembu korban. Kesan ibadah tu. Ketika sebelum sembelih kena jaga elok-elok. Kita main letak tu tengah panas. Makruh tu. Dia ibadah tu. Respect sikit dekat binatang ibadah. Dengan sebab dia kita dapat pahala tu. Tak boleh letak, bukan tak boleh lah, makruh letak tengah panas, tak bagi minum. Kenapa tak bagi minum? Kita kata esok mati kok. Buat apa nak bagi? Bagi makan, tak bagi makan, ikat ketat sangat, ikat pendek sangat sampai dia tak boleh makan kat tali tu. Bagi budak-budak main, budak lagi takut berdebar-debar lembu kambing tu. Makruh, tak boleh buat gitu. Kesan ibadah. Jaga. Lepas tu respect macam mana? Letak di tempat yang teduh. Basuh dulu. Basuh. Ambil berus bulu dia. Kesan ibadah. Kita tak buat gitu. Kena jaga. Lepas tu bila sembelih, daging dia tak boleh bagi kat orang kafir. Kenapa? Tak boleh. Orang kafir haram makan daging tu. Kita pun buat masak, panggil orang makan. Tak, orang kafir tak boleh makan juga walaupun dah masak. Tak boleh. Respect dekat kesan ibadah. Haram hukumnya. Daging akikah pun sama juga. Daging-daging tu tak boleh kita masak, panggil kawan pejabat. Ada orang kafir Cina, India mari sekali makan, tak boleh. Sebab akikah kena dapat pahala. Kesan ibadah kena pelihara. Habis tu dia orang datang macam mana? Kita berkawan, kita masyarakat majmuk. Loh, pergilah beli kat TMG tu. Berlambak ada daging. Beli dekat pasar tu, dekat UTC, depan UTC. Berlambak ada lembu. Kerbau ada. Belilah kat situ. Bagilah dia makan, asingkanlah. Bangkuk yang berbeza ke, periuk yang berbeza ke. Berapa orang sangat kawan orang kafir kita? 3-4 orang, buatlah sekilo. Gitulah. Janganlah pergi makan akikah anak kita punya daging akikah anak kita. Kesan ibadah kan tu. Saya nak cerita apa ni? Kesan ibadah sunat pelihara. Kalau tak pelihara, tak berdosa. Tapi dalam masalah akikah tadi berdosa. Ataupun korban tadi tak boleh bagi orang kafir. Dalam kebanyakan yang lain,
Tak berdosa walaupun kita tak peduli kesan ibadah, tapi peliharalah, respect lah sikit dekat kesan ibadah tu, sebab dengan sebab dia kita dapat pahala. Gitulah. Orang dulu gitulah. Nak mandi wajib apa kan, kalau dia nifas ke apa ke, rambut-rambut dia tu semua dia kumpul bertokor-tokor atas. Kan ada plywood, lepas tu ada apa dia panggil tu, yang kayu tu kan. Cuba tengok atas-atas tu. Kadang-kadang kita cari duit shilling atas-atas. Allah ada. Sebab apa? Time-time nifas ke apa, dia kan tak boleh mandi, tak boleh apa. Bukan tak boleh mandi hadas. Jadi sikat rambut kan gugur, simpan. Kenapa nanti nak mandikan sekali? Kenapa? Mandi wajib, kesan ibadah. Kuku-kuku simpan, nak mandikan sekali, kesan ibadah. Respect sikit kesan ibadah. Jadi dalam masalah ni berkomor tu 3 kali tu, sunat bagi kita sampai ke makhraj ha pedas gitu. Cuma jagalah adab, takut-takut orang tengok Islam ni pengotor. Itu je jaga. Dorang tak jaga pun, dorang maksudnya bangsa lain yang dia tak jaga pun. Sebab kat tempat dorang biasa je. Dia buat gitu, kawan dia sebelah minum teh tarik. Oh, sedap tarik, sedap. Lemak molek. Bukan ludah dalam tu, ludah sebelah. Lepas tu ada kahak dekat longkang, dia pun kawan dia minum makan nasi. Oh, dah sedap. Kita geli lah. Kita ada kita punya sendiri. Diorang okey. Lepas tu kita tengok diorang buat selamba. Bagi kita tak kan, menggeli kan. Jadi kita tak bolehlah buat kerana makruh lah hukumnya. Diorang biasa je. Makan sirih picuk gitu, biasa je. Kita kotor bagi kita, bagi diorang biasa je. Jadi bila macam tu, batu diorang buat tak ada masalah. Kita jagalah sikit bila nak masuk air dalam tenggorokan tu, jaga sikit supaya tak nampak Islam itu kotor. Jaga. Macam pakai sugi kita dah sebut sebelum ni kan. Nah, pakai sugi sunnah, tapi dia pakai sugi gitu sebelum sembahyang tu. Luruskan saf, dia pun ambil sugi, pegang-pegang tu, letak kat bawah. Kita sujud tu sebelah je dia. Lepas tu salam, sallallahu alaihi wasallam, tengok tangan dia. Jagalah. Buatlah untuk sorok. Padahal benda sunnah dah. Buat dia jadi kotor, dia jadi nampak Islam tu buruk. Sebab dia, bukan sebab Islam. Jagalah. Kecuali engkau sedang puasa. Kalau sedang puasa, maka berkumurlah dengan lembut supaya tidak membatalkan puasamu sambil mengucapkan. Jadi kalau puasa jangan gitu. Kalau buat batal ke puasa? Tak batal. Kalau tertelan batal. Walaupun tak sengaja. Dia komor dengan banyak air, lepas tu masuk sikit. Tak sengaja kan? Batal tu tak batal. Makan haram. Bukan, aku dah batal, tak sengaja, tapi batal. Jadi boleh makan nasi, tak boleh makan nasi, haram. Tapi puasa tetap batal. Dia kata tak sengaja. Sebab dia tak, itu bukan tak sengaja, itu sengaja. Itu kan tak sengaja. Dia sengaja masuk air dalam mulut. Betul, dia tertelan. Tertelan tu dikira sengaja. Yang tak sengaja, yang tak membatalkan puasa macam ni. Hari pertama puasa, bila hari pertama puasa, dia pun bukan ingat sangat pun. Panas-panas ni, dalam keadaan panas-panas ni, dia pun masuk rumah pukul 1 tengah hari, buka peti ais, ambil gong. Oh, sedap. Tengok nasi je tu, bekok saji, puak. Ada nambah lagi, puak. Minum air, gong. Allah, puasa. Alhamdulillah, puasa. Okey, tak batal. Dia tak sama dengan, saya nak cerita sengaja dengan tak sengaja, sebab ramai orang tukar benda ni. Dia tak sama dengan pukul 7.15 standby dah buah kurma, tunggu wazan dah. Gini ya, buang siap biji-biji semua buang dah. Tunggu Allah terus lapar. Okay. Tiba-tiba tunggu ya, bunyi Allahu Akbar dia pak. Okay. Kawan kata, "Hei, doa lagi." Tu bunyi tu. Aku buat ringtone takbir Allahu Akbar. Siapa call ni? Kawan aku call. Nak kat ni. Allah. Dia sengaja makan. Dia kira sengaja.
Batal puasa. Batal puasa dia. Sebab dia memang sengaja masuk benda tu dalam mulut untuk membatalkan puasa dia. Sengaja. Tapi cuma dia salah timing salah. Salah time. Berbeza dengan tengah hari tadi. Tengah hari tadi tu dia tak nak batal puasa dan dia tak ingat pun dia sedang berpuasa. Sebab tu tak batal. Tak sama. Sama lah juga. Dia ambil air buah dalam mulut. Dia tahu kalau tertelan akan batal. Dia pun ambil buah. Gok telan, batal lah. Tak sengaja. Itu dikira sengaja. Yang tak sengaja yang tadi tu, yang makan tengah hari tadi tu. Dia tak sedar pun dia sedang berpuasa. Dia tak sedar pun dia sedang berpuasa. Dia tahu dalam kepala dia kosong je. Masuk ambil gok-gok minum air, makan nasi. Tak ada pun. Ketika dia makan kurma tadi tu, masa azan tersalah azan tadi tu, itu dia sedar aku sedang berpuasa, aku sedang pegang kurma dan aku sedang masuk dalam mulut aku telan, sedar. Cuma salah time. Maka batal lah puasa dia. Timing salah. Yang masa tengah hari tadi, dia bukan niat nak buka puasa tengah hari, bukan. Dia tak ingat apa, kosong kepala dia, makan aja. Nak buka puasa? Bukan. Engkau puasa tak tahu, tak ada dalam kepala, kosong. Betul tak batal. Sama lah juga, dia masuk air dalam mulut, dia tahu komo kalau tertelan memang batal. Dia komo tertelan, batal lah. Aku tertelan. Tak, tu kira sengaja. Habis dah kot, cukup. Sambil mengucapkan, nak mengucapkan apa? Mengucapkan kita baca akan datang. Ni sebenarnya berkaitan dengan doa berderet ni. Satu muka, satu lay, dua lay, tiga lay. Doa saja, 4 lay. Doa saja. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathratiz zikrilak. Kita berhenti kat mana? Sambil mengucapkan Allahumma a'inni lah. Kat situlah, baca kat doa. Berhenti kat doa tu. Sambung akan lambat tu. 2 bulan lagi saya rasa sambung. Saya rasa 2 bulan lagi. Minggu keempat, sebulan. Lepas tu 2 minggu pertama tu confirm tak ada lah. Standard lah. 2 minggu pertama raya memang tak ada kan. Maknanya minggu ketiga, minggu keempat mana je lah. 2 bulan lagi. Ujung bulan 5. Ujung bulan 4. Nak masuk bulan 5. Sikit-sikit lagi. 20 berapa bulan kot. Ujung-ujung minggu keempat. Wallahu'alam. Lambat. Lama ni. Kita tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.